Ini pedas. Hui. Rasa dia bapuk. Bapuk. Masih saya. Hari ni saya nak masak-masak. Hai guys. Hai guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episode channel hari ini makanan mukbang dengan Pipi Zola. Aku tak boleh. Itu cakapnya. Okay. Hari ini kita akan mukbang dengan Kisha Azara. Dan kita akan suruh Akis masak, lepas tu Papa akan makan. Boleh? Betul. Okay, dia buat sekarang. Okay, let's go. Kita akan makan, jap, kita akan makan dengan yang cili paling pedas dalam dunia, iaitu cili ni guys. Habanero. Habanero tu. Itu kan cili manis ke? Kita Ya. Oh, ya. Yeah, boy. Ini adalah apa ni? ghost paper. Ghost paper punya tu. Apa nama dia tu? Ghost paper lah. So, saya nak kena masak dulu. Saya akan cakap ini perisa apa. Ini adalah perisa habanero lime. Alright. Pandai. Habanero tu ni dia dah tunjuk dia punya habanero tu. Inilah dia habanero. Betul-betul. Okay, buat. Let's go kita buat. Buat lapar dah ni. So, pertama kita akan buka. Mak. So, kita akan buka habanero lime. And then ni dia dah ada dia punya sayur-sayur dia tu. So, inilah sos habanero lime. So, kita buka secara lantak. Secara lantak. Itu cerita tak. Maksudnya tak payahlah ikut turutan dia semua ni. Secara lantak. Okey, kita bakal gunting. So, ini kita Tisu tak ada lah sayang. kita kacang dulu ni dia punya sayur. Mama saya dah letak dah dia punya sayur. Aku nak letak. Okey, bismillah. Okey, bismillah. Wih, pekatnya dia punya. Sikit. Okey, cukup. Okey, dah tak tahulah habis ke tak ni habis lah. Ini habis lah kan? Habis lah. Licin lah tau. Apa lagi mau? Kita akan kacak. Dia punya tu mana? Dia punya isi dia tu. Ada tak? Dah ada dalam ni. Mama, kita dah masak sekali yang tu. Masak tu. Wish. Dia macam jajangmyeon. Okay, dah siap dah. Wah, berasa. Okay, saya masak ini pula. Okay. Ni tak potong. Koyak. Ini tak buka dulu. Okay. Ya Allah, itu. Sos ni, saya akan buat licin-licin punya. Okay. Dah boleh makan ke, Chef? Baca doa dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Okay, guys, kita nak makan cabai dulu. Cabai. Oh, ni yang merah kan? Cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, kita akan letak dia put. Oh, kita kena kacau dulu. Lupa. Kuatnya bau dia. So, kita akan kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sudah, Chef? Alamak. Okay, dah siap. Ini dah siap dah. Nah. So, kita lap tangan again. Okay, lepas tu kita akan letak dia punya seaweed. Dah ada lubang. So, ni seaweed. Kita tabur. Okay, ni jadinya korang.
Ini adalah seaweed. Okay, so ini adalah kedua. Habanero. So chef pun bosan. So chef nak main game. Tapi kalau nak tahu, saya tak main game Roblox sebab dah diharamkan. Tapi saya tak buang. Saya tak main je. So saya gantian main game puzzle. Okay, saya main dulu ya. Nanti saya masak lagi. Cakap chef tak boleh makan ni, tak asyik je. Chef tak boleh makan ni, tak asyik. Papa tak apa. Papa tak apa. Okey? Korang jangan cuba-cuba, okey? Tak elok. Ni warna oren pula. Tapi sama je kan rasa dia. Siapa-siapa yang nak makan ni tak boleh. Tapi kalau nak juga kena babak. Pedas lah oren ni. Kan ni yang pedas. Ini pedas. Next, nak makan yang ni chef. Boleh tak? Boleh. Ini saya letak seaweed ke atas sebab saya tak gaul-gaul. Sebab saya tengok orang dia letak seaweed tu ke atas. Dia tak ada nak gaul-gaul. Yes. Wah. Ui. Saya makan chef. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah. Ini pedas. Ui. Kedai campur ni pun pedas. Tak, ini pedas. Masih saya ke? Dah letak semua ke perancah dia? Tak adalah, ada juga sisa-sisa. Itu habis lah kira tu. Allah, nak separuh ya. Itu rasa betul dia. Alamak. Tidak Ini pakai tak semua. Itu tak boleh hangat. Ini boleh hangat. Oh ya. Yeah. Tapi Bisa tak? tak apa korang, saya nak main dulu. Tunjuklah kat kawan. Ni saya main game puzzle. Cantik rumah saya. Saya tetap rumah saya. Saya paling suka dalam rumah saya adalah tandas. Tandas dia cantik sangat macam tandas hotel. Bapak pedas. Alamak, tak ada tak perancang banyak. Kita tak tahu itu pedas. Ada orang kata itu original tak pedas. Original lah yang pedas. Alah. Original lah pedas. Dia punya original sambal dia. Ush, syuk. Korang main tak puzzle? Cuba komen aja di bawah, okey? Okey? Bapak. Beringah. Korang jangan cuba tau. Korang kalau nak cuba makan carbonara. Tapi carbonara jangan letak semua. Dia menipu. Rasa dia bapuk. Macam bukan carbonara. Carbonara. Bapak. Tak ada air.
Dah. Ingat. Itu saja video kreatif kali ini. Lepas tu tak sempat lagi pakai baju. Dah habis video. Pedas. Pedas sangat. Sangat ke? Dah, saya makan. Habis. Apa? Guys, tunjuk rumah Kish. Ni, saya duduk rumah di sini. Yang ini korang. Yang besar ni. Mana ya? So, ini rumah saya masuk ya. Dia memang iklan macam tu ya. Kayak iklan. Okay, ini korang nampak apa? Saya pergi ke ruang tamu dulu ya. Tak nampak lah. Tak sini dulu. So, ini adalah masuk-masuk tau. Ini tangga, tak silap. Ini ruang kasut. Maaf kalau bersepah. Okay, ini ada ni piano. Ada macam ruang-ruang nak tengok TV macam tu. Lepas tu tempat permainan budak. Lepas tu ni dah mula untuk dapur. Untuk dapur ni dia ruang dia besar bapak. Ini untuk letak pinggan-pinggan, almari. Ni tempat makan. Ini kalau korang nampak ada api-api sebab sekarang ni tengah musim salju. Lepas tu ini adalah tempat dapur dia. Dah habis. So ini tempat sidai kain. Ini tong sampah. Okey, itu saja video kita kali ini. Jumpa lagi next video episode 2. Tak adalah. So ini tadi kami ada menyambut birthday kakaknya. So tak kemas lagi. Makanannya tak habis. Habis guys, alhamdulillah. So itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Api mulutku merah. Bapak podeh. Nasa. Jangan. Tu manis tau. Podeh lah. Ke ni podeh? Okay, bye-bye guys. Ni podeh. Terima kasih guys sudah menonton. Dah tak boleh bercakap. Lidah dah panas. Love you. Love you. Muah. Muah. Muah.